Bali. Di Singapura belum ada bengkel yang macam gini padan. Tapi kita akan lakukan sebaik mungkin. Kita akan beri 100% apa yang ada pada kita. Anda kata kalau anda punya apa-apa soalan, sila jangan malu untuk bertanya. Saya Azhari, lakukan yang baik mesti bagus menunjukkan emosi dia semasa melakon. Kalau muka setut tak bagus kan? Okey, itu kira hampir tepat. Sebenarnya lakonan ni merupakan satu lontaran perasaan sanubari manusia, dan dia juga merupakan satu interaksi, merupakan komunikasi. Banyak jaluran sebenarnya. Kalau kita nak pandang dari cara keluasan dia, lakonan tu bukan setakat kata kita berkata-kata saja, tapi dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi vokal. Ini tiga perkara yang harus ada persiapan untuk jadi seorang pelakon cara basic. Saya rasanya itu yang penting, asas kekuatan. Jadi pelakon, anda mesti mempunyai kekuatan fizikal, kekuatan vokal dan juga kekuatan emosi. Jadi bagaimana tiga perkara ini yang nak kita lakukan? Maka kelas 9 nanti, sesi yang akan berlangsung nanti ni, kita akan menunjukkan anda sedikit sebanyak apa dikatakan latihan fizikal, latihan vokal dan latihan emosi. Saya boleh? Tak boleh, kita tak boleh. Sebagai seorang pelakon, kita must be ready. Mana yang you siap. Tak ada cakap you're waiting for 5 minutes or 1 minute. There's no such thing. Itulah dunia lakonan. Apa yang awak tahu tentang diri pasangan awak ni, awak kenal? Dia daripada sekolah Riverside. Betul, Riverside? Apa yang awak tahu tentang dia? Setakat ni saja. Setakat itu saja, okey. Siapa tadi yang tadi berinteraksi dengan dia tadi? Tak ada orang? Awak yang benar? Tahu tak? Ni dah pakat ni adik-beradik. Okey, tak ada yang kenal? Tak ada Okey, itu sebenarnya matlamat kita sebenarnya matlamat kita utama sebenarnya adakan sesi suara kenal ni. Sebenarnya salah satu daripada asas lakonan yang awak perlu dari sudut hafalan tu penting sebenarnya dalam skripting. Dalam masa yang sedikit kadang-kala bila awak diberi skrip, saya kata okey, saya perlukan lakonan ini. Dalam masa yang begitu cepat kalau boleh, sedapat mungkin awak mesti nak kena hafal. Jadi penting, itu yang dikatakan tentang sarana jasmani Basri tentang persiapan. Persiapan mental, fizikal pada diri kita. Itu keluar, you see each other, tunjuk semua marah je. Tunggu apa lagi? Marahlah. Marah nampak? Marah nampak, kakak macam kakak Kakak Kau kenal abang kau ke? Ada, aku yang kenal kau punya adik. Yang lain ni semua apa ni? Patung ke apa ni? Kesian nak cacat ni. Orang nyanyi dengan dia kan dia. Orang nyanyi dengan dia. Dia nak cacat sampai menurun. Tadi apa yang anda lihat hanyalah satu imajinasi yang dapat dihujurkan dalam pemikiran kita. Sebenarnya setiap daripada kita mempunyai daya imajinasi yang kuat. Kita boleh mencipta sesuatu dalam hidup, kejayaan dalam hidup, kejayaan berjua sekalipun. Itu akan mempunyai peranan penting dalam setiap kali kunjung yang kita lakukan. Sekarang di depan anda satu kebahagiaan, satu ketenangan dan satu nikmat dalam hidup. Taruh tangan kat lantai, put your hand kat lantai. Okey, rasa sejuk? Okey, sejuk sejuk, terlalu sejuk, amat sejuk, sejuk sekali, sejuk, terlalu dingin, sejuk, sejuk, sejuk.
panas, terlalu panas, teramat panas, 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 panas. Sebenarnya reaksi spontan daripada imajinasi kita ni sebenarnya kita menggunakan emosi. Maknanya bila you merasakan sejuk, that means you feel sejuk. Karin ni betul-betul sejuk. Kalau panas, dia betul-betul panas. That means kita nak adakan reaksi. You must have the reaction. Oh, panas, panas. Okay, sekarang saya nak perlukan apa? Kita akan perlu berjalan pula dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, licin. Ada kasut macam Superman, Spiderman pun ada. Jalan yang licin. Okay, we just have to walk jalan yang licin. Macam mana jalan licin? Wah, macam John Travolta pun ada. Licin licin. Jalan yang licin Cepat panas, lantai panas, macam mana? Aduh, ada macam joget Panas, cepat, panas. Okey, terima kasih. Buat deng. Ada jalan macam gym pun ada. Imagine kita nak imagine spacewalk ni sebenarnya tak ada angin tak ada udara So you are floating actually You are floating sebenarnya Anda berjalan-jalan floating. Tak ada gravity Lama laju nak jalan. Kenapa ikut I? Lama seram aku. Tadi dalam setiap naskah tidak semua terkandung dalam aspek yang lelaki. Yang ada dua, yang ada tiga, yang ada satu. Yang ada pergerakan. Tapi radio, bagian radio ni berbeza. Radio gunakan vokal emosi, tanpa pergerakan. Pergerakan tu antara awak dengan pergerakan lakon awak yang tak mahu tak. Tapi dalam istilah kata saya okey, berdasarkan daripada naskah yang awak diberikan tadi ada kumpulan diberikan naskah radio yang ada TV, yang ada pentas. Dan bila kita berlakon mana kita serius. Pelakon ni main-main sebenarnya. Dikatakan lakon nanti bermain-main, tapi dalam bermain-main itu kita serius. Kita ada komitmen. So kita akan lihat nanti how we going to perform. Pentas sebenarnya di belakang awak. Jadi awak tak perlu malu. Mereka juga bermula di belakang awak. Macam awak juga penanti. Tidak ada orang yang profesional kalau dia tidak punya disiplin, tidak punya pemahaman, dan tidak punya tekad. Bakat saja tidak mencukupi.